Baru ni saya minta orang sembelih kambing, dia kata tunggu sekejap nak balik mandi junub. Adakah sah sembelih kalau dalam keadaan junub? Kalau sah berkat tak sembelih dalam keadaan junub dan hadas besar? Baik. Bila nak sembelih lele kambing dia pun faham lah bahasa kambing. Maknanya balik mandi junub dulu. Tukang sembelih tak mandi lagi, kambing mandi dah. Dia kata nantilah kita balik mandi junub dulu, lagi kita mari sembelih. Jawabnya boleh. Boleh apa? Dia boleh tinggal dulu balik. Itu yang afdal. Dah kalau sembelih juga dalam junub, hukumnya sah. Orang puang duduk atas nyala, air lembu buah biran nyala, dia sembelih. Belang sembelih tubik darah kambing, darah dia tubik juga, sah juga. Faham lagi? Kerana tidak disyaratkan tukang sembelih suci daripada hadas. Yang syarat suci daripada hadas, sembahyang, nak masuk dalam masjid, nak tawaf, nak berpuasa daripada hadas haid dan nifas. Tak. Adapun sembelih boleh. Perempuan yang tengah haid boleh sembelih korban dan tidak ada kaitan. Dia kata tidak berkat apa? Tukang sembelih tidak mandi junub. Salah, bukan tidak berkat. Masalah sembelihan, tapi kerja yang dilakukan oleh tukang sembelih itu kurang elok. Kata ulama bukan haram jika dia balik dan bersuci, mandi suci, lebih elok. Itu saja. Jangan kata dagingnya jadi tidak berkat. Faham?